So ni last T iaitu talaki dan tasmi'. Mungkin malam ni dia dapat walaupun saya dah tanya kalau siapa-siapa yang mau membuka mic-nya untuk kongsikan suaranya, tapi Ustaz jumpa cara lain iaitu Ustaz tanya awal, Ustazah tanya awal. Okey, ini suara pelajar yang betul, yang benar. Cuba kita ni dengarkan sama-sama insya-Allah dan kita dengarkan bacaannya dulu dan kemudian nanti kita ni akan dengar apa maklum balas daripada guru iaitu Ustazah Qamariah insya-Allah. Okey? Jom kita dengarkan bersama-sama suara pelajar membaca Al-Fatihah. Kalau mau. Adakah keluar suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alright, alhamdulillah. Terima kasih kepada pelajaran ni yang memberikan suara insya-Allah. Ini maklum balas daripada guru insya-Allah. Okey, kalau pun nampak di sana ada yang saya highlight warna merah atau yang puan perlu beri perhatian. Okey, kemudian saya bagi nombor supaya saya dapat payah panjang-panjang menaip dia punya kalimah. Okey, nombor 1, ma tu anda boleh baca lebih daripada 2 harakat. Ar-Rahmanir-Rahim. Puan panjang sangat, macam 2,5 ke 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang dah boleh panjang sangat. Sebab hak mat asli 2 harakat. Kemudian hurufnya, okey, ini saya macam balik-balik saya dengar, ia bukannya macam seolah-olah pun baca yang macam ada baris, ia macam ada huruf hamzah terbreak. Ya, macam tu bah. Sedangkan ia iyyaka na'budu wa sebab tu iyyaka puan yang kedua lagi. Okey. Okey, Siapa kalau pun suka nampak kalau di sana, sekiranya ada yang saya bacaannya tu kena highlight warna baca merah atau yang pun. Okey, kalau sorry. Siapa suka kalau sekiranya bacaannya tu kena dengari dan kemudian kena bagi feedback macam mana. Siapa suka? Dan insya-Allah ini top 3 yang perlu diperbetulkan, dah kena highlight macam mana. Dan kemudian journey selepas daripada Al-Fatihah tu pun di-highlight juga. Yes, Puan Halimah. Mesti upgrade ke dunia Puan Halimah. Talaki khas. InsyaAllah. Okay, suka. Yes. InsyaAllah. Dan honestly, banyak lagi sebenarnya kesalahan-kesalahan ringan yang perlu di-adjust lagi pada Puan Ani. Tapi Ani yang di-highlight tadi adalah yang berat dulu. Yang kedengaran ketara. Ketara bagi seorang guru. Jujurlah tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita ni sendiri sebelum ni mendengarkan suara pelajar tadi, macam okey pun, ada perasaan macam tu. Macam okey pun tadi, macam kalau bagi markah mungkin dah 100%, tapi macam okey. Boleh diterima 80% ataupun 70%. Siapa yang mungkin ada perasaan macam tu? Dan mungkin juga terasa diri sendiri pun membaca macam tu. Jangan jangan mengakun. Dah payah mengakun. Tapi sekadar untuk kita ni reflect perkaraan ni insya-Allah. Alright?